Amalan ni tuan semua berbunyi a'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin hammah wa min kulli ainil lammah. Okey. Ayat ni tuan, ayat ni merupakan perlindungan untuk daripada segala bentuk kejahatan, sihir, untuk keselamatan dan juga untuk daripada pandangan buruk. Masa pandangan buruk ni ain lah. Ain, kita takut orang kacau kita. Orang dia tengok kita berjaya, dia pandang buruk, dia buruk pada kita, pandang buruk pada kita, maka akan berlaku penyakit ain pada kita. Jadi insyaAllah. Jadi amalan ni tuan-tuan kena baca dia berapa kali? Tuan-tuan kena baca dia 8 kali. 8 kali setiap lepas sembahyang kalau boleh lah. 8 kali setiap lepas sembahyang. Kalau boleh tuan-tuan baca insya-Allah akan berlaku perlindungan ke atas diri tuan-tuan semua, dan ada perempuan-perempuan semualah insya-Allah tuan sama sekali, yang mana baru kahwin, yang mana baru melahirkan anak, yang baru pindah rumah, tu penting, baru dapat kerja, tu penting kita mengamalkan amalan ni. Kenapa? Takut ada sihir-sihir dari pandangan buruk orang. Dia panggil ain lah, ain kita panggil ni insya-Allah. Jadi amalan ni kalau boleh tuan-tuan semua jadikan amalan tidak ada tempoh. Kalau tuan-tuan mampu untuk baca 8 kali setiap lepas sembahyang boleh, atau kalau tak mampu buatlah sekali yang mampu insya-Allah. Cuma Ustaz beritahu kalau semakin banyak anda amal, semakin banyaklah kelebihan-kelebihan akan berlaku pada diri anda. Okey, insya-Allah kan boleh tuan-tuan share pada sahabat kita juga insya-Allah.